Apakah hukum berpoligami dalam Islam? Darul Ifta Libya pernah menjawab persoalan ini. Fal aslu fi zawaj huwa al-wahidah, maka asal dalam perkahwinan ialah seorang isteri sahaja. Fa in da'at hajatul rajul ila ta'addudi fa huwa jaizun masyru'un biqadari ma da'at ilaihi al-hajah. Sekiranya lelaki itu mempunyai keperluan untuk berpoligami, maka ia dibenarkan secara syar'i sekadar keperluan itu. Dijelaskan lagi, maka lelaki boleh berkahwin dengan 2, 3 atau 4 orang, iaitu dengan menghimpunkan bilangan isteri itu dalam satu masa yang sama. Tidak dibenarkan melebihi 4 orang isteri selagi mereka masih dalam ikatannya, yakni perkahwinan. Darul Ifta Libya menambah lagi, وذلك بشرط العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق عليهن والقدرة على إدارة شؤونهن بصفة عامة. Dan itu dengan syarat berlaku adil antara para isteri, berkemampuan memberi nafkah kepada mereka serta berupaya mengurus urusan mereka secara umum. Firman Allah Ta'ala, maka kahwinilah wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja. Ada satu kisah menarik yang dibawa Darul Ifta. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Ghailan bin Salamah al-Thaqafi aslama wa lahu 10 niswatin fil jahiliyah fa aslamna ma'ah. Dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Ghailan bin Salamah al-Thaqafi memeluk Islam sedangkan dia memiliki 10 orang isteri pada zaman jahiliyah dan kesemua mereka turut memeluk Islam. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yatakhayyara arba'an minhunna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya agar memilih 4 orang sahaja daripada mereka. Kesimpulannya, berpoligami sudah ada sebelum Islam datang. Maka kedatangan Islam memperbaiki poligami hingga bataskan kepada 4 wanita sahaja. Poligami bukanlah satu yang digalakkan jika tidak mampu adil, tidak mampu memberi nafkah dan menjadikan poligami lebih membawa keburukan dari kebaikan. Maka seeloknya cukup dengan seorang. Jika mampu mengikuti syarat, maka dibolehkan berpoligami. Ustaz Pro, Assalamualaikum.